kita dah ada 2 dawai belah sini, 1 dawai belah depan. So ada belakang dengan depan. Masuk dalam kotak ni, dia akan berlaku penyek juga. So dia akan berlaku jadi macam ni kan. Apabila dah berlaku jadi macam ni, saya sarankan urut balik. Tekan balik, tekan macam ni, tekan hujung dia. Okey, tekan hujung dia, tolakkan dia sebab dia ada dawai dalam dia. Cara pemakaian lah. Simpulan dia, simpulan garam sebuku dekat sebelah kanan dengan sini. Okey, untuk makluman anda, garam sebuku memang saya akan letak jarum peniti. Jarum peniti dekat sini. Jarum peniti ni boleh buka balik, kunci. Dia sebenarnya untuk kuncikan dia, untuk naikkan pucuk dia dekat atas. Jadi kalau nak betulkan, nak buka balik, nak laraskan dia kecil sama ada kecil ataupun besar, boleh buka, boleh besarkan ataupun boleh tarik, boleh kecilkan. Siapa nak tempah tanjak samping dengan bengkung, cepat tekan link dekat bio. Di atas